Tuan-puan, ini contoh matlamat simpan emas mengikut umur dan gaji secara ringkas dan praktikal. Umur 18 ke 25 tahun, pelajar atau baru bekerja. Gaji ataupun allowance rendah sederhana. Matlamat bentuk tabiat menyimpan dan kecemasan asas, lindung nilai duit simpanan. Cadangan simpan 5 ke 10% pendapatan. Fokus kumpul 10 ke 30 gram emas. Beli sedikit tetapi konsisten. Umur 26 ke 35 tahun. Kerjaya bermula stabil. Gaji sederhana. Matlamat dana kecemasan kukuh, persediaan rumah ataupun keluarga, simpanan jangka panjang. Cadangan simpan 10 ke 20% pendapatan. Sasaran 50 ke 100 gram emas. Gabungkan emas fizikal dan simpanan gram. Umur 36 ke 45 tahun. Keluarga dan komitmen tinggi. Gaji sederhana atau tinggi. Matlamat perlindungan kewangan keluarga, pendidikan anak ataupun aset selamat. Cadangan simpan 15 ke 25% pendapatan. 150 ke 300 gram emas. Simpan secara berperingkat. Umur 46 ke 55 tahun. Fasa kestabilan. Gaji tinggi atau stabil. Matlamat kurangkan risiko, persediaan persaraan, simpanan selamat. Cadangan simpan 20 ke 30% pendapatan. Sasaran 300 ke 500 gram emas. Kurangkan spekulasi aset berisiko. Umur 56 tahun ke atas, persaraan. Pendapatan tetap atau pasif. Matlamat kekalkan nilai harta, mudah dicarikan dan warisan. Cadangan simpan emas sebagai aset lindung nilai. Gunakan sedikit bila perlu, jangan habiskan semua. Prinsip penting tak kira umur, simpan ikut kemampuan. Konsisten lebih penting daripada jumlah. Jangan tunggu harga murah. Emas adalah simpanan, bukan cepat kaya. Jom saya bantu tuan-puan.